Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Siap lagi. Bos tak cakap nak bila. Ya saya saja yang turut kesetannya dan bertindak, bos. Jangan bos. Hantar raksasa saya. 2 hari bos. Bagi saya 2 hari je. Patutnya kau terus buat raksasa baru. Lepas kau kalah teruk hari itu. Pastikan siap. Baik bos. Akhirnya siap pun. Oh pucut bos. Terkejut saya. Awal bos datang. Saya baru nak panggil. Mana raksasa? Tunjuk sekarang. Saya perkenalkan raksasa terbaru saya yang gagah dan bergaya. Dipersilakan, Velta. Inilah Velta, raksasa dari virus Varicella Zoster. Varicella Zoster, bos. Alah, penyakit chickenpox tu. Patutlah rupa macam ayam. Tepat sekali. Memang patutlah bos menjadi seorang bos genius. Dah macam mojo pula perangai kau ni. Kuat membunik. Geram pula bila aku teringat. Acung. Hai bos, berhabuk sangat ke kapal kita ni? Teruknya bos bersin. Taklah, rasa macam ada yang tengah mengata aku pula. Apa korang ni? Korang apa mengata aku ke? Mana ada bos? Bos kan bos yang paling baik. Betul tu, tak ada apa yang nak diumpatkan. Tak payahlah nak membodek. Bukan dapat naik gaji pun. Dah, sambung kerja. Baik bos. Kenyangnya. Kalau dah kenyang, tak payahlah aku masak tengah hari nanti kan? Selamat. Apa pula? Perut aku sentiasa ada ruang untuk mi goreng kau. Biar je Mika, nanti mamak kemas. Ayo, ini ada manis banyak bagus. Sudah senangkan kerja saya lah. Tak susah pun. Baguslah Mika ni. Banyak kita boleh belajar dari dia. Mamak. Alang-alang Mika dah senangkan kerja tu, bagilah kita orang diskaun.
Hey Rex, janganlah ambil kesempatan. Okey, tak ada masalah. Ini hari diskaun. Wah, terima kasih Mama. Mulakan sebaran virus. Ditanggung beres. Ellie, jaga-jaga. Hey, hati-hatilah main tu. Awak okey tak Ellie? Saya okey. Nasib baik ada Mika. Kalau tak, hish. Ada. Apa benda pula ni? Kenapa Bipop? Tak ada apa. Ciro? Tak mungkinlah. Garu lagi. Makin kuat korang menggaru, makin cepat virus aku merebak. Memang yaulah raksasa kau Jangkul. Dalam ramai-ramai mangsa, dia dapat jangkiti si kecil oren tu. Kan saya dah kata, raksasa saya tak pernah mengecewakan. Sekarang dah kurang seorang ahli. Tak dapatlah diorang nak bergabung jadi Robozord. Senanglah Belta nak lanyak Robozeta. Bagus Jangkul. Tak sia-sia aku bayar yuran belajar kau. Teruskan penyebaran virus. Muat turun data tidak berjaya. Hai, ini dah kali ketiga kita cuba muat turun. Nampak gayanya data peringkat kedua memang tak dapat diselamatkan lagi. Kamu berdua buat apa tu? Oh, kami tengah cuba nak dapatkan balik data naik taraf peringkat kedua. Wah, berjaya tak? Dah macam-macam cara kami guna, tapi tetap gagal. Tapi kenapa buat dengan Mika? Biasa kan Zeno kalau ada apa-apa mesti ajak saya. Oh, saya kebetulan je lalu sini tadi. Lagipun Mika arif perihal menggodam komputer di markas ni. Awak buat apa dekat sini, Rico? Saya tengah cari Bipop. Lepas balik sarapan tadi, terus hilang. Masa berlatih pun tak datang. Mengilat lagi lah tu. Dah lah, mari cari Bipop. Korang, cepat. Kenapa ni Ellie? Awak tak apa-apa ke? Saya okey. Bipop. Kenapa gatal sangat ni? Bipop, awak okey tak? Entahlah, macam demam. Tapi lain macam pula demam kali ni. Kenapa berbintik-bintik muka kamu ni? Jangan sentuh. Ini cacar air. Cacar air? Kamu semua tak pernah kena lagi ya? Bahaya ni. Kalau tak dirawat, orang lain pun boleh berjangkit. Rex, Ellie dan Rico, buat masa sekarang, jauhkan diri dari Bipop. Bipop macam mana? Siapa nak jaga dia? Tak apa, biar saya jaga Bipop. Saya dah pernah kena. Jadi, saya takkan dijangkiti. Terima kasih, Mika. Kalau tak ada Mika, entah apa jadi dekat Robozeta ni. Dari tadi asyik Mika je. Biarlah Mika buat semua. Rico! Zeno, macam mana caranya saya nak jadi sehebat Mika? Kenapa awak cakap macam tu? Saya nak jadi macam Mika. Semua hal Mika hebat. Bila kawan-kawan dalam masalah, Mika tahu apa nak buat. Rico, janganlah bandingkan diri awak dengan Mika. Kamu berdua masing-masing ada kelebihan tersendiri. Awak hebat dengan cara awak. Tak perlu paksa diri untuk jadi terlalu sempurna. Saya yakin kawan-kawan yang lain sentiasa menghargai awak. Betul cakap Zeno. Robozeta perlukan awak. Peranan awak sebagai ketua diperakui oleh semua.
Saya di sini hanya membantu. Apa yang berlaku? Robozeta, nampaknya raksasa Omega buat kacau lagi di bandar kita. Raksasa ni menggunakan cakaran untuk menyebarkan penyakit kepada mangsa. Ini menyebabkan seluruh badan mangsa menjadi lemah, dipenuhi dengan bintik merah dan menjadi gatal-gatal. Sama macam Bipop pula. Haalah. Mungkin apa yang terjadi kepada Bipop ada kena-mengena dengan raksasa ni. Saya akan jalankan kajian tentang virus tersebut untuk hasilkan vaksin. Tapi macam mana kita nak lawan musuh? Tak ada Bipop, kita tak boleh bergabung. Jangan risau. Saya yakin dengan kekuatan yang ada. Demi Zetania, kita mesti berjuang. Baik. Semoga berjaya, Robozeta. Saya akan cuba hantar vaksin secepat mungkin. Jom kawan-kawan, masa untuk kita beraksi. Robozeta, go! Ya! Robozeta dibawa ke helm kegerakan. Sedia untuk pelancaran. Laluan keluar sedia. Zeta Speeder, kelajuan maksima. Zeta Rema, kelajuan maksima. Zeta 10, kelajuan maksima. Zeta cek kelajuan maksima. Virus berjaya dikenal pasti. Penyakit cacar air atau lebih dikenali sebagai chickenpox adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penyakit ini akan menyebabkan timbulnya bintik-bintik merah yang berair dan gatal pada seluruh tubuh dan wajah. Baiklah, masa untuk hasilkan vaksin. Zeta kuning, adil berwibawa. Rico. Zeta ungu, tepat dan comel. Ellie. Zeta hijau, kuat dan gagah. Rex. Zeta sayang, bijak dan strategik. Mika. Kamilah Robozeta. Terukkan keadaan penutup Zetanya. Kita kena cari raksasa tu sebelum seluruh Zetania dijangkiti. Di sana. Perlu kuasa Zeta! Zeta Blaster! Oi, raksasa Cak Ayam. Berani kau buat kacau di tempat kita orang? Bertuah ni budak. Cap ayam kau panggil aku. Terima ramadanya. Aduh, sakitnya. Awak tak apa-apa, Ellie? Mika, bantu saya. Baik. Aku tak akan tertipu. Ya! Rico! Uish, kuat betul dia ni. Macam mana sekarang? Berani kau. Kawan-kawan, saya datang. Awak dah sihat? Dah, memang iyalah vaksin Zeno. Vaksin telah sedia. Mulakan transmisi vaksin ke Zetania sekarang.
Robo Zeta, sekarang! Zeta Blaster, bertukar. 2 laser. Plasma Point. Zeta Blaster, bertukar. X Blaster. X Shot. Zeta Blaster bertukar. Buff Blaster. Hyper Beam. Betanizer, Lightning Slash, Zeta Blaster, Robo Hammer, Robo Smash. Robo Zeta bersedia untuk serangan serentak. Sedia. Tapi Oh yeah. Apa? Macam mana Robo Zeta boleh menang? Velta patut kalahkan mereka sebelum Zeno dapat hasilkan vaksin. Jangan risau, bos. Sekarang ni pun Robo Zeta dah kepenatan. Dia orang pasti tak dapat kalahkan Velta versi gegasi. Korang fikir senang nak kalahkan aku? Jangan mimpi! Robo Zeta, cepat ke kenderaan kita. Baik. Robo Zeta, sedia. Sedia. Kuasa gabungan. Robot diaktifkan. Zeta Rema, bertukar. Zeta Hover, bertukar. Zeta Deck bertukar. Zeta Tank, bertukar. Zeta Speeder, bertukar. Zeta Rema, bergabung. Zeta Deck bergabung. Zeta Tank, bergabung. Zeta Speeder, bergabung. Robozord gabungan 100%. Sakit kepala aku. Apa aku buat salah dia ni? Bertahan, Robo Zeta. Saya akan hasilkan dos penggerak untuk melemahkan raksasa. Bolehkah kita menang ni? Jangan mengaku kalah. Apa pun yang terjadi, kita kena tetap lawan dan bertahan. Zetania perlukan kita. Ayo, bersama-sama. Betul-betul kuat virus dan taksa ni. Kita dalam suit penuh pun boleh dengan kita juga. Kita mana sekarang? Kita bertiga tak berdaya. Sekarang, cuma ada seorang saja yang boleh teruskan perjuangan. Mika, kami yakin dengan awak. Baiklah, aktifkan. Tabrak. Mika mana pula ni? Ini betul-betul mendatangkan kemarahan. Dos penggerak, sedia. Lancarkan serangan ke atas raksasa sekarang. Wow, apa lagi kau tembak dekat aku ni? Aduh.
Pedihnya kepala aku. Wah, kita dah pilih lepas dapat dos penggalak. Robo Zeta, sekarang masanya untuk serang balas. Baiklah. Ku seru kuasa Zeta. Datanglah. Mari kita habiskan perlawanan ini. Siap sedia. Sedia. Robo Zeta, go! Tamatlah riwayat kau. Sekarang peluang kita. Siap sedia. Kenapa kalah lagi? Kan aku dah cakap buat raksasa paling kuat. 2 hari je buat. Mana sempat nak buat betul-betul? Melawan. Inilah dia budak zaman sekarang. Bukan melawan. Tapi bos. Aku bagi kau peluang terakhir. Buat raksasa paling kuat. Anti gagal. Kalau tak, aku pecah kau. Alah bos, ini baru episod 3. Takkan dah peluang terakhir kot. Malas aku nak dengar alasan kau. Ini bilik aku. Patut kau lah yang keluar. Nampaknya Robo Zeta telah percaya mencipta trak baru. Kita perlu lebih berhati-hati. Aku tak rasa itu trak baru. Sebab aku macam pernah nampak trak tu sebelum ni. Terima kasih, Dano. Sebab sembuhkan kami semua. Sama-sama. Ini semua pun atas kerjasama kamu juga. Kamu bertungkus lumus melawan raksasa demi memberi masa untuk saya hasilkan vaksin. Tak sangka, makin kuat pula raksasa Omega kali ni. Itulah pasal. Sikit lagi kita nak kalah. Sebab itulah kita kena berlatih dan kuatkan pertahanan kita. Kena sentiasa bekerjasama. Robo Zeta takkan lengkap kalau tiada salah seorang dari kamu. Apa pun, terima kasih Mika. Tak sangka, Mika pun ada kenderaan macam kami. Memang iyalah. Siap boleh kawal dari jauh tu. Sejak bila Mika ada trak tu? Sebenarnya... Siap juga kemas kapal kita ni. Tapi bos, kita beri mengemas ni ada orang nak datang ke? Aduh, Kau ingat bila ada orang nak datang je ke baru nak mengemas? tanya je. Janganlah marah bos. Kita ni kenalah menjaga kebersihan. Makan sebersih, barulah sedap mata memandang. Penyakit pun susah nak datang. Aduh, kau lah ni. Kan bos dah membebel. Hei, aku tengah bercakap ni. Maaf